Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar saya. Jadi hari ini sebenarnya kita akan adakan satu sesi uh, perbualan serta santai lah berkenaan dengan KPPB, okey, showcase terutamanya sekarang ni kita fokus kepada pembentangan showcase KPPB yang akan diadakan nanti pada minggu depan. Jadi tujuan sebenarnya sesi santai bersama pelajar ni dilakukan untuk sharing lah maklumat. Okey, ada yang senior, ada yang junior, ada yang pernah participate dalam showcase tersebut. Okey, so dah dapatlah feedback daripada penilai-penilai. Okey, jadi di sini sebelum saya buka kepada sharing daripada pelajar senior iaitu pelajar PKK, PSMP ambilan 2023, IPG Kampus Perempuan Melayu bersama juga barisan pelajar-pelajar junior lah. Junior sama juga PKK PICMP 2024-2029. Okey. Jadi mohon untuk kakak-kakak dan adik-adik nanti, saya rasa semuanya dah kenal satu sama lain kan? Okey. Dah kenal kan? Dah kenal belum? Dah kan? Okey. Okey. Kalau rasa macam tak kenal tu bolehlah kenalkan diri dia sendiri kan. Okey, waktu time ni lah kita nak rapat-rapat sebab dekat IPG kita sibuk je dengan kelas masing-masing kan, betul? Okey, itu berkaitan dengan pengenalan, jadi saya teruskan kepada sharing teruslah kepada pembentangan showcase. So rasanya siapa yang nak mulakan untuk sharing berkaitan dengan pengalaman you all daripada senior? Mungkin? Okay, Nurin, Kisina. Okay, jadi saya boleh start dah ke cikgu? Dah. Okay, pertama sekali sharing kita pada malam ni akan ada dua sesi. Sesi pertama sedikitlah pengenalan tentang KPPB tu, dan sesi yang kedua kita akan mendengar perkongsian pengalaman daripada Farahaini dan juga Iwana yang telah meraih tempat pertama KPPB dalam kategori kolaborasi terbaik. Jadi sekiranya adik-adik ada soalan sewaktu pembentangan kami, boleh sahaja dilalukan. Okay, saya kongsikan slide pembentangan. Ini semua. Saya. Okey. Okey, pertama sekali apa itu KPPB? KPPB ini merupakan inovasi pedagogi yang terkini dan merupakan satu anjakan dalam menangani perubahan ke arah pembelajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna tanpa melihat kembali kaedah konvensional. Maksudnya KPPB ini adalah satu pendekatan pengajaran baharu yang telah diperkenalkan untuk menyelesaikan pendidikan dengan perubahan zaman kita. Ia membawa perubahan daripada kaedah konvensional kepada pembelajaran yang lebih makna, di mana murid ni bukan sekadar menghafal tetapi benar-benar memahami dan mengaplikasikan ilmu tu dalam kehidupan mereka. KPPB merupakan perubahan kepada kaedah pembelajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan digital tools, rakan pembelajaran, perubahan persekitaran pembelajaran dan penguasaan isi kandungan yang perlu menjadi tunjang di dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam KPPB ini, pengajaran dan pembelajaran ia melibatkan seperti yang kita tahu penggunaan di digital tools.
kerjasama melalui rakan pembelajaran serta perubahan persekitaran pembelajaran supaya lebih aktif dan fleksibel. Jadi pada masa yang sama, penekanan diberikan kepada penguasaan isi kandungan sebagai tunjang utama PDP supaya pembelajaran yang berlaku ni benar-benar memberi impak kepada murid dalam kehidupan sebenar mereka. Baiklah, antara model-model yang ada dalam KPPB ni, model reka bentuk pembelajaran. Pertama adalah rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran ni melibatkan guru, komuniti, rakan sekelas sebagai penggerak atau pendorong pembelajaran. Rakan pembelajaran yang paling dekat dengan kita, yang kita jumpa selalu dekat kelas, antaranya pensyarah, rakan-rakan kita, senior dan junior. Jadi rakan pembelajaran, dengan ada rakan pembelajaran ni, pembelajaran tu tidak berlaku secara bersendirian tetapi melalui interaksi, kerjasama dan sokongan daripada orang sekeliling. Jadi kat sini juga guru ni berperanan sebagai pembimbing, rakan sekelas, membantu melalui perkongsian idea dan juga kerja berkumpulan. Manakala komuniti pula menyumbang kepada pengalaman dunia sebenar. Dengan adanya rakan pembelajaran ni, kita lah akan menjadi lebih aktif, bermotivasi dan pembelajaran ni akan jadi lebih bermakna. Okay, seterusnya, persekitaran pembelajaran. Guru dan komuniti menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan berpusatkan murid. Persekitaran pembelajaran ni merujuk kepada usaha guru dan komuniti dalam menyediakan suasana pembelajaran yang interaktif, selamat dan juga berpusatkan murid tu. Maksudnya murid ni bukan sekadar untuk mendengar tetapi mereka ni terlibat secara aktif melalui aktiviti hands-on, perbincangan, projek dan juga penggunaan teknologi. Kalau kita lihat di IPG, persekitaran pembelajaran kita banyak. Antaranya di kelas. Dalam kelas tu banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita buat. Contohnya aktiviti hands-on, perbincangan secara dalam kumpulan dan juga kita juga menggunakan teknologi sewaktu kita belajar di dalam kelas. Jadi persekitaran yang fleksibel ni ia dapat membantu murid, iaitu membantu kita ni untuk belajar dengan lebih berkesan, selesa, yakin dan juga menjadikan pembelajaran kita tu lebih bermakna dan berkesan. Okey, yang seterusnya adalah pemanfaatan digital. Guru dan murid menggunakan kemudahan digital dalam pembelajaran pada bila-bila masa dengan memanfaatkan digital pada tahap optimal. Okey, dekat sini guru dan murid kita juga boleh mengakses sumber pembelajaran, aplikasi interaktif, video ataupun platform dalam talian pada bila-bila masa. Jadi sekaligus ini memanfaatkanlah teknologi pada tahap yang berkesan. Dengan memanfaatkan teknologi ni, pembelajaran kita akan jadi lebih menarik. Contohnya dalam kelas kan, kita juga gunakan teknologi dalam kelas. Contohnya kita menayangkan video, kita juga ada sharing lah, kita juga searching, cari artikel daripada digital, menggunakan digital. Seterusnya, amalan pedagogi. Amalan pedagogi ini memberi peluang dan ruang kepada murid untuk membuat pilihan bagi melibatkan penglibatan dan motivasi dalam proses pembelajaran. Ini termasuklah kita memilih cara untuk belajar, jenis aktiviti ataupun projek yang kita ingin jalankan. Dengan memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih cara mereka belajar, jadi mereka akan menjadi lebih bermotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran tu kerana mereka rasa memiliki sifat tanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Jadi seterusnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Okey, seterusnya saya akan sambung dengan model pembelajaran murid, iaitu salah satu model yang diaplikasikan dalam KPPB. Okey, dalam model itu ada 3 perkara,
dan antaranya adalah belajar cara belajar. Apa itu belajar cara belajar? Iaitu di mana murid tu mesti bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan memahami proses pembelajaran tersebut. Okey, dalam belajar cara belajar ni ada 3 lagi subtopik ataupun poin utama yang kita kena fahamkan, iaitu belajar cara belajar, maklum balas dan juga agensi. Okay, apa itu belajar cara belajar? Belajar cara belajar itu adalah cara ringkasnya macam mana murid tu belajar. Dia tahu cara untuk dia belajar. Antaranya adalah dengan sedar apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, dapat mengawal fikiran dan merancang, memantau dan juga menilai apa yang dipelajari, membina matlamat pembelajaran, memantau pembelajaran kendiri dan menilai secara kritikal, serta meneliti maklum balas rakan guru dan lain-lain. Belajar cara belajar secara ringkasnya adalah proses bagaimana murid tu sedar dan tahu bagaimana mereka ingin belajar dan mendapatkan pengetahuan. Okay. Seterusnya adalah maklum balas. Maklum balas ni secara ringkas ni adalah kita dapatkan refleksi ataupun dapatkan maklum balas daripada orang lain. Okay, murid tu membuat refleksi terhadap maklum balas yang diterima. Guru juga memberi maklum balas yang memacu pelajar ke arah pembelajaran baru dan membangunkan persekitaran pembelajaran yang positif. Seterusnya adalah agensi. Agensi ni secara ringkasnya adalah satu keupayaan murid untuk membuat pilihan, bersuara dan mengambil tanggungjawab dalam satu pembelajaran. Murid tu ada autonomi terhadap pembelajarannya dan juga murid tu ada peranan dalam dirinya untuk membina tugasan dan penilaian dalam pembelajaran tersendiri. Juga murid tu boleh membuat keputusan. Agensi tu secara ringkasnya adalah bagaimana murid tu bergerak kerja dalam pembelajarannya sendiri. Okay. Seterusnya adalah perhubungan, iaitu satu asas sosial yang penting bagi semua manusia yang memerlukan tujuan dan makna dalam perhubungan dengan orang lain. Okay. Dalam perhubungan ni ada 2 poin yang kita kena tahu, iaitu kesepunyaan dan juga merangkai. Okay. Kesepunyaan ni adalah satu rasa memiliki dan keterikatan murid terhadap kelas dan juga komuniti dalam pembelajaran. Juga murid ni akan merasa diterima, selamat dan juga dihargai. Mereka ni berada dalam satu persekitaran penyayang di mana persekitaran tu membantu murid tu untuk memenuhi keperluan dan merasa diperlukan ataupun diterima. Secara ringkas ni, kesepunyaan tu adalah perasaan di mana murid tu diterima, dihargai dan juga dihargai dalam satu komuniti pembelajaran tersebut. Okay, seterusnya adalah merangkai. Merangkai ini adalah keupayaan di mana mereka boleh membina rangkaian dengan individu lain. Murid ini membina kemahiran membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal, bekerja dengan jayanya secara individu dan kumpulan, serta mengurus hubungan kolaboratif secara berkesan. Proses merangkai ni ibarat kita ni buat hubungan dengan orang lain. Contohnya dalam keadaan kita berkolaborasi dengan satu individu lain seperti senior, pensyarah ataupun orang luar, kita buat satu hubungan dalam mendapatkan pengetahuan baru. Dan akhir sekali adalah aspirasi, iaitu pencapaian murid ni mestilah dipengaruhi oleh jangkaan murid terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka. Dalam aspirasi ni ada 2 perkara, iaitu jangkaan dan juga keperluan dan minat. Jangkaan ni di mana murid ni percaya akan kemampuan diri, sedar akan jangkaan orang lain terhadap kemampuan dirinya, serta membina dan menilai kriteria kejayaan bersama rakan. Jangkaan ni di mana murid tu ada jangkaan terhadap dirinya, dia percaya pada kemampuan dirinya. Dia ciptakan satu kriteria jangkaan dia terhadap diri pada masa depan. Dia tahu yang dia boleh berjaya, dia ada kemampuan untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya adalah keperluan dan minat. Minat mempengaruhi pembelajaran murid. Biasanya minat ni digunakan oleh guru untuk memastikan penglibatan murid sepenuhnya dalam satu pembelajaran dan juga untuk merancang tugasan yang dapat mendalami konsep, berasaskan penyelesaian masalah, relevan dan autentik. Keperluan dan minat ni adalah perkara yang selalu mempengaruhi pembelajaran seseorang murid tersebut. Sebabnya bila tiada minat dan juga keperluan untuk belajar, itu yang mempengaruhi bagaimana murid tu tertarik untuk belajar.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anis. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kerangka 3R dalam KPPB. Yang pertama adalah rigor ataupun penegasan, di mana penegasan ni adalah penekanan terhadap keupayaan pelajar untuk berfikir secara kritis, membuat penaklukan serta mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh itu dalam pelbagai situasi. Jadi pembelajaran yang berunsurkan rigor ini membantu pelajar untuk memahami konsep yang lebih mendalam dan bermakna. Yang kedua, kita ada relevance iaitu perkaitan. Iaitu relevance ini melihat sejauh mana kandungan pembelajaran berkait rapat dengan kehidupan pelajar. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna apabila konsep akademik digabungkan dengan situasi dunia sebenar sekaligus meningkatkan motivasi kita untuk terus belajar. Dan yang ketiga adalah relationship iaitu perhubungan, iaitu persekitaran pembelajaran yang menyokong dan juga positif yang dapat menggalakkan penglibatan aktif dan interaksi pelajar. Jadi kerangka 3R dalam KPPB ini kita boleh lihatlah kalau dalam IPG ni kita dilatih untuk berfikir secara kritis. Contohnya dalam apa-apa program pun kita dilatih untuk gunakan pengetahuan dan kemahiran kita bukan sahaja dalam pelajaran tapi di luar kelas juga kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Perhubungan. Kalau perhubungan ni kita boleh lihat contohnya kalau dekat IPG ni program KPPB, kalau kita mungkin adik-adik pernah tak ada subjek yang buat penganjuran yang melibatkan komuniti ataupun kalau tak melibatkan komuniti melibatkan dalam IPG tapi melibatkan jabatan-jabatan lain, kelas-kelas lain, itulah dinamakan relationship. Okay, seterusnya kerangka 3E. Yang pertama kita ada engagement, keterlibatan. Keterlibatan ni dia melibatkan kemudahan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dia melihat bagaimana pelajar menggunakan teknologi itu untuk meningkatkan mereka punya, membantu dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, jadi saya nak tanya dululah. Tak kisahlah untuk adik-adik ataupun kawan-kawan saya, apa contoh teknologi digital yang kita selalu guna dekat IPG ni sepanjang yang kita belajar? Boleh share dekat ruangan komen ataupun Saya. Kita banyak guna Google Site, Canva. Ya betul. Jadi tujuan kita guna semua digital tu sebenarnya untuk bantu diri kita juga untuk belajar dengan lebih aktif dalam pembelajaran. Berbanding dengan kaedah tradisional yang dahulu yang mungkin hanya guna papan putih. Jadi benda tu mungkin agak membosankan. Jadi sekarang KPPB tu dah advance, dah libatkan teknologi dalam pembelajaran. Okay, seterusnya enhancement iaitu penambahbaikan. Iaitu kita lihat bagaimana teknologi ini membantu pelajar untuk memperoleh maklumat secara meluas. Jadi macam kita tahulah, betul cikgu, Google Classroom. Enhancement ni maksudnya teknologi tu bantu pelajar untuk akses maklumat tu di hujung jari je. Dan dia tidak terhad, tak terbatas. Maksudnya bila masa, dekat mana pun, dekat kelas, tak semestinya dalam kelas tapi dekat bilik pun, dekat rumah pun, kat mana kita boleh dapatkan maklumat dengan mudah. Kemudian teknologi menggalakkan pembelajaran secara kendiri dan juga kreatif. Itulah yang kita lihat dalam kerangka 3E KPPB ni, di mana teknologi ni menggalakkan pelajar IPG sendiri untuk belajar secara kendiri. Cara mudah lah kan.
kalau dalam kelas kita boleh tengok kadang lecturer minta kita cari maklumat sendiri dulu. Kemudian kita bentangkan. Itulah yang kita nampak sekarang, teknologi tu bantu pelajar untuk belajar, untuk ada tanggungjawab sendiri untuk dalam belajar. Kemudian extension iaitu perluasan di mana teknologi membolehkan proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat dan pembelajaran berlaku di luar waktu sekolah. Ini yang macam saya cakap tadi, dengan teknologi pembelajaran tu tidak terhad, tak terbatas. Dia boleh berlaku kat mana-mana, tak kira masa, dan tak semestinya proses belajar tu hanya di sekolah. Dia boleh berlaku sampai kita besar pun. Okay, lepas tu macam extension ni maksudnya perluasan teknologi tu dalam pendidikan. Sebagai contohlah, yang paling mudah yang apa kita tengah buat sekarang ni iaitu Google Meet ataupun Zoom, aplikasi Zoom. Macam contohnya bila kita buat Google Meet, buat Zoom, tak semestinya kita buat perkongsian maklumat tu dengan orang-orang terdekat, tapi kita boleh buat perkongsian maklumat tu dengan orang yang lebih luas. Sama ada mungkin boleh buat perkongsian pelajaran bersama pelajar universiti lain, bersama rakan pembelajaran. Macam contoh, nanti akan ada kawan kami yang seterusnya, Farahini dan Iwana mungkin akan cerita pengalaman mereka. Saya cuma nak sentuh sedikit je lah, macam before ni kami pernah buat Google Meet tentang kurikulum prasekolah dengan rakan pembelajaran daripada universiti dari luar negara lah, macam Indonesia, tak silap. Jadi itulah yang dikatakan teknologi membantu dalam pendidikan. Okay, itu saja. Okay, seterusnya kita teruskan lagi dengan kompetensi pembelajaran 6C. Okay, saya nak tanya, kompetensi pembelajaran 6C ni biasa kan dah dengar? Ke tak pernah dengar untuk adik-adik? Tak ada orang jawab je. Tak apa. Dah biasa. Ni semua dah dengar sebab dari PP ada dah kita sebutkan. Okay. Jadi kita nak terangkan secara ringkas lah. Tak nampak. Ya, aku tak nampak. Yang pertama ialah karakter. Okay. Karakter tu adalah membina ketahanan, empati, disiplin diri dan pembelajaran terarah secara kendiri. Dalam kompetensi pelajaran 6C ni, karakter ni kita nak membina dan membentuk sahsiah dalam diri seorang pelajar tersebut secara berdikari maupun berdaya tahan. Okay. Antaranya adalah dengan membentuk karakter pelajar yang boleh belajar cara belajar, tadi tu yang kita dah sebutkan tadi, dia tahu macam mana dia nak belajar. Seterusnya, dia ada kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan serta dia boleh uruskan diri dan juga bertanggungjawab serta berintegriti dalam pembelajaran mereka. Seterusnya adalah kewarganegaraan ataupun citizenship, iaitu memahami isu global, menghargai budaya dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar serta masyarakat. Okay. Untuk kewarganegaraan ni, kita nak memupuk kesedaran sebagai satu, kita ni warga negara global. Maksudnya secara menyeluruh luar, bukannya pada kita, kelompok kita sahaja. Contohnya kita ada buat perkongsian secara digital dalam YouTube. Kan dia jadi global bila kita buat perkongsian tu secara public. Bukannya kita share kat YouTube tu rasa sharing antara kita je, kita publickan kepada orang luar. Itu salah satu cara kita tunjukkan citizenship kita secara global. Seterusnya adalah kolaboratif ataupun collaboration. Collaboration ni adalah satu kemahiran bekerja dalam pasukan untuk berinteraksi secara positif dan juga mengurus konflik. Okay. Untuk kolaborasi ni, biasanya kita akan ada ciri di mana kita saling melengkapi dalam satu pasukan. Kita ada kemahiran interpersonal dan juga kemahiran berkumpulan. Kita ada kemahiran sosial, emosi dan juga kita ada silang budaya. Kita ada perkongsian di situ. Okay, kolaborasi ni biasanya kita dah selalu buat dekat IPG ni. Kita berkolaborasi dengan orang luar untuk share perkongsian pada kita dan juga
kita kolaborasi tu berlaku juga dengan rakan-rakan kita sendiri, antaranya dengan rakan sebelah lain, rakan kelas sebelah ataupun rakan unit lain, dengan senior maupun dengan pensyarah-pensyarah daripada jabatan lain. Kita ada kolaborasi tu. Contohnya antara kolaborasi yang pernah kami laksanakan adalah kami pernah berkolaborasi dengan sebuah perusahaan permata negara di Kuala Pilah. Kami buat satu program di mana program tu kami berpeluang untuk share bahan-bahan yang kami laksanakan. Juga di sana dapatkan maklum balas daripada guru-guru di PAPN tersebut. Okay. Seterusnya adalah komunikasi, iaitu kita menyampaikan idea secara jelas, berkesan dan menggunakan pelbagai media. Komunikasi yang koheren melalui pelbagai mod, iaitu pelbagai cara komunikasi yang mendapatkan yang menepati audien, perbezaan dan kepentingan komunikasi yang pelbagai serta refleksi terhadap proses pembelajaran untuk membina dan membentuk keupayaan yang berkomunikasi. Okay, komunikasi ni kita biasanya latih diri kita bagaimana untuk share dengan orang lain. Contohnya adalah keadaan kita sekarang ni. Kami berkomunikasi, iaitu memberikan pengetahuan kami, pengalaman kami tentang KPPB ni kepada kalian semua. Seterusnya ialah kreativiti, iaitu berfikir secara inovatif, mencuba idea baru dan menghasilkan penyelesaian yang kreatif. Kreativiti ni contohnya, bila kita gunakan kreativiti kita ni, contohnya adalah bila kita dapat tugasan penghasilan produk, kita akan gunakan kreativiti kita ni untuk selesaikan satu masalah. Contohnya membuat inovasi terhadap sesuatu bahan yang telah ada dan menjadikannya satu bahan yang baru. Akhir sekali adalah pemikiran kritis, iaitu critical thinking, iaitu menganalisis maklumat, menilai bukti dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Biasanya kita ni akan banyak melaksanakan pemikiran secara kritis, terutamanya bila kita melaksanakan pentaksiran berterusan ataupun tugasan yang diberikan guru. Pernah kan kita dapat tugasan-tugasan yang mana kita perlu aplikasikan kemahiran berfikir, kita analisis, kita menilai soalan tersebut. Itu adalah salah satu contoh bagaimana pemikiran kritis tu dijalankan. Okay, baiklah, itu sahaja perkongsian untuk sesi pertama. Jadi adik-adik ada apa-apa soalan ke yang ingin diajukan? Okay, jika tidak ada, kita akan teruskan dengan sesi kedua, perkongsian pengalaman daripada Farahaini dan juga Iwana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nur Farahaini dan Iwana akan berkongsilah sedikit sebanyak pengalaman kami semasa pembentangan KPPB pada tahun 2024. Sebenarnya dah lama lah kami join, tapi saya harap perkongsian kami ni dapat membantu adik-adik sedikit sebanyak untuk aplikasikan untuk pembentangan KPPB akan datang. Okay, jadi saya akan tunjukkan contoh Google Sites dan Google Slide yang kami dah hasilkan untuk pembentangan KPPB supaya lebih fahamlah.
Okey, nampak ke semua? Okey, jadi ini merupakan kami punya Google Sites. Untuk Google Sites kami ni, kami disebabkan kami punya pembentangan secara interdisiplin, kami buat satu Google Site baru supaya para panel mudah untuk faham lah. Kalau contoh, kita membentang secara stand alone, kita boleh guna Google Site yang kita dah buat bersama pensyarah. So dah tak payahlah kita nak buat Google Site yang baru, kita guna apa yang dah ada. Okey, jadi untuk laman utama ni, kami masukkan menu-menu yang ada dekat dalam Google Site. Pertama kita ada borang KMR, slide KPPB, pembelajaran bermakna 1, pembelajaran bermakna 2, pembelajaran bermakna 3 dan juga refleksi. Untuk pembelajaran bermakna ni kami ada masukkan aktiviti-aktiviti yang kami laksanakan lah. Nanti Iwana akan terangkan. Jadi untuk ada nampak kan tulisan towards globally competent ECE teachers. Okey, ini merupakan kami punya slogan untuk pembentangan KPPB interdisiplin. Okey, jadi seterusnya kami ada menu maklumat kursus. Untuk menu maklumat kursus ni, adik-adik boleh masukkanlah dalam Google Site tu waktu nak bentang kan. Masukkan, disebabkan kami interdisiplin, kami masukkan 2 subjek punya maklumat kursus. Kita ada pengajian kurikulum pendidikan awal kanak-kanak dan English Language Proficiency. Itu adalah 2 subjek yang diinterdisiplin. Okay, seterusnya kita pergi ke laman pengenalan. Okay, laman pengenalan ni kita terangkanlah ada apa itu 6C, 3R, 3E dan kami masukkan gambar-gambar kelas PAKK 1 dan PAKK 2. Jadi para pembentang semasa program KPPB tu ada pelajar PAKK 1 dan juga PAKK 2. Okay. Seterusnya, ini adalah laman pensyarah pembimbing. Jadi ini merupakan pensyarah pembimbing kami sepanjang program KPPB iaitu Cik Alimah, pensyarah kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Dia yang mengajar kami lah. Seterusnya kita ada Puan Zalipa dan Puan Nur Haiza. Mereka merupakan pensyarah English Language Proficiency yang mengajar kami. Okay, jadi kita ke laman seterusnya. Okay, ini laman borang KMR. Okay, borang KMR ni merupakan perkara yang paling penting lah juga saya rasa dalam KPPB ni sebab perkara pertama sebelum kami bentang, para panel akan tanya, borang KMR ada tak? Dia tanya macam tu. So kalau kita tak sediakan borang KMR tu, berkemungkinan markah kita akan tolak. Sebab ada yang kawan saya yang tak sediakan, jadi mungkin itu antara sebab kita tak menang mungkin dalam program KPPB tu. Okay. Jadi dalam borang KMR ni, dia ada beberapa bahagian. Yang pertama, rangkai kursus anda, rangkai dan rancang interdisiplin, jajar dengan OPD. OPD tu adalah objek objek pembelajaran digital dan yang keempat adalah sumber. Jadi kita perlu isilah bahagian-bahagian ni, rungkai kursus dahulu. Jadi masukkanlah HPK, kena rungkai lah. Okay, kalau yang bahagian ni untuk kami pensyarah yang isikan. Jadi contohlah kita yang kena isi juga, kita bolehlah rujuk-rujuk dengan pensyarah buat sama-sama kan, betul tak? Alright. Seterusnya kita ke slide KPPB. Jadi slide KPPB ni juga merupakan perkara penting. Sekejap ya. Oh, dia tak tunjuk dekat bahagian. Sekejap ya.
Kejapnya. Okey, ini merupakan contoh slide KPPB kami. Okey, slide ini juga merupakan perkara yang penting lah sebab ini merupakan sumber untuk kita bentangkan kepada para panel. Okey, ini muka depan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kita letaklah gambar pesara pembimbing untuk intro. Okey, ini adalah para pembentang daripada PAKK 1 dan PAKK 2. Ada 6 orang. Jadi kita kena kolaborasi lah bersama-sama kawan-kawan tu, kita bahagi tugas. Contohlah, ada yang buat Google Site, ada yang buat slide, ada yang isi borang. Jadi dekat situ kita ada satu kerjasama lah dan tak ada lah yang tak ada buat kerja kan, betul tak? Okay, seterusnya kita ada bahagian pengenalan. Okey, saya bacakan pengenalan lah. KPPB interdisiplin ini mengandungi 3 pembelajaran bermakna iaitu Google Meet Intercultural Curriculum Model of Early Childhood Education Program, Digital Review on Children's Storybook, Fun Learning with Children. Okey, jadi disebabkan kami interdisiplin dengan subjek English Language Proficiency, masa tu kami kena bentang juga dalam bahasa English. Ada bahasa Melayu dan ada bahasa English. Jadi kita aplikasilah dua-dua bahasa tersebut semasa membentang. Okey, dan antara kan saya ada baca 3 ada Google Meet, Digital Review dan Fun Learning with Children kan. Okey, ini merupakan antara aktiviti yang kami laksanakan. Ada pengaplikasian KPPB lah dalam aktiviti ni. Nanti Iwana akan bentangkan lebih lanjut. Ya, seterusnya adalah proses backward design. Okey, anda semua mesti tertanya-tanyakan apa itu proses backward design. Jadi proses backward design ni merupakan pendekatan perancangan pengajaran yang bermula dengan menetapkan hasil pembelajaran, tetapkan bukti pembelajaran dan merancang aktiviti pengajaran. Jadi backward design ni dia rancangan pengajaran secara terbalik. Sebab sepatutnya selalunya lah kan kita rancang pengajaran kita bermula dengan merancang aktiviti, baru kita tetapkan bukti pembelajaran. Macam tu lah kan flow dia. Tapi backward design ni kita mulakan dengan menetapkan hasil pembelajaran dulu. Okay. Jadi kami ada aplikasi lah proses backward design dalam ni. Okay, yang pertama kami menetapkan hasil pembelajaran. Penetapan hasil pembelajaran ni kita ambil je daripada maklumat kursus. Okay, ni just copy lah daripada MK. Antara aktiviti yang kami laksanakan tu kita ada tengok dari dalam HPK MK tersebut. Okay, yang seterusnya ini pun perkara yang sama tapi HPK yang berlainan. Okay, yang kedua adalah menetapkan bukti pembelajaran. Jadi kami tunjukkan bukti pembelajaran ni dengan mengambil tajuk-tajuk aktiviti kami tu lah sebagai bukti. Sebab masa tu kami tak ada gambar. Jadi sebagai penambahbaikan, kalau ada bukti pembelajaran tu awak masuklah bukti aktiviti yang laksanakan ke masukkan dalam ni. Okay, yang ketiga sebenarnya ada rancang aktiviti pengajaran. Jadi rancang aktiviti pengajaran tu kami tak pasti tapi saya rasa ada yang tertinggal lah tak masukkan dalam tu. Okay, seterusnya kita kena ada big idea dan essential question. Ini perkara penting lah dalam slide KPPB. Kita kena ada soalan pencetus dekat dalam slide KPPB ni. Okay, untuk antara big idea yang ada, big idea dan essential question yang ada dalam slide kami ni adalah what's make a competent ECE teacher? How does English help teachers to be digital competent? How does English How does English connect ECE teachers globally? How does English help ECE teachers in their teaching and learning? Jadi ini merupakan soalan pencetus idea untuk subjek interdisiplin kami. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya Iwana akan sambunglah.
Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang kami laksanakan. Ada 3 pembelajaran bermakna. Yang pertama, pembelajaran bermakna 1. Kita ada aktiviti yang kami jalankan ialah aktiviti silang budaya. Tutup. Sekejap Apa betul cakap dia? Seterusnya aktiviti yang kami laksanakan iaitu aktiviti silang budaya untuk kursus PKK 3383 dan inter dengan subjek English language. So kami laksanakan aktiviti silang budaya dengan rangka pembelajaran luar negara. Seterusnya. Okey, ini merupakan antara rakan luar negara yang kami collab. Antaranya seperti New Zealand, pelajar luar negara Jordan, Indonesia, dan Indonesia. Seterusnya. Seterusnya, ini merupakan poster untuk aktiviti silang budaya bersama rakan pembelajaran luar negara. Okay, jadi sebelum kami melaksanakan aktiviti pembelajaran luar negara bersama rakan pembelajaran luar negara, kita perlu ada proses Google Meet Intercultural Curriculum Model of Early Childhood Education Program. Yang pertama ialah input kandungan dalam kelas, kedua pelantikan jawatan kuasa, perbincangan bersama pensyarah, keempat perbincangan bersama rakan sebaya, kelima menghubungi rakan pembelajaran luar negara, keenam, laksanakan Google Meet bersama rakan pembelajaran luar negara, dan yang ketujuh, Google Meet di dalam kelas dan penghasilan TikTok My Intercultural Experience. Seterusnya. Jadi aktiviti silang budaya ini, antara aktiviti itu kami laksanakan iaitu berkongsi maklumat berkaitan kurikulum PKK di Malaysia dengan di luar negara. Contohnya macam hari itu yang kami laksanakan ada beberapa pengetahuan baru lah, maksudnya macam contoh pelajar luar negara di Jordan, diorang menggunakan 5 tahun, kanak-kanak 5 tahun dah belajar dah pakai baju uniform, maksudnya dia ada baju uniform sendiri. So situ ada penambahan ilmu baru lah, saling bertukar pengetahuan sesama negara. Yang kedua, mempraktikkan komunikasi dalam bahasa Inggeris dalam berhubung dengan rakan pembelajaran luar negara. Macam kita ada kolaborasi dengan pelajar New Zealand, jadi memerlukan komunikasi dalam bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, menggunakan aplikasi digital dalam berhubung dengan rakan pembelajaran luar negara. Kita menggunakan aplikasi digital Google Meet untuk berhubung dengan belajar luar negara. Seterusnya. Jadi ni video program pelaksanaan KBB, video Google Meet bersama rakan pembelajaran luar negara. Seterusnya. Seterusnya kita dah masuk pembelajaran bermakna kedua. Yang ni merupakan aktiviti untuk inter dengan subjek English, di mana kami perlu review storybook. Kita cari buku yang bersesuaian, buku cerita kanak-kanak yang bersesuaian dengan kanak-kanak berdasarkan kurikulum KSPK. Seterusnya. Ni proses untuk
kita buat aktiviti review storybook. Yang pertama kita perlu carilah apa contoh-contoh. Kita set dulu apa contoh-contoh atau ciri-ciri kualiti buku children yang sesuai untuk kanak-kanak berdasarkan kurikulum dekat kurikulum PKK. Yang kedua barulah kita cari sama ada buku yang kita dah cari tu sesuai ataupun tidak. Tengok bahasa dia punya gambar dan sebagainya. Dan akhir sekali bila kita dah pastikan buku cerita tu, boleh kita pilih satu aplikasi digital untuk menghasilkan buku cerita supaya dia boleh bergerak-gerak. Contohnya kita gunakan aplikasi stop motion. Seterusnya. Jadi ni poster digital review yang kami laksanakan. Ini contoh-contoh hasil kerja kami di mana kita dah cari buku tu, kita gunakan satu aplikasi untuk menghasilkan satu jalan cerita. Seterusnya. Ini contoh dia. Contoh video. Kita boleh tengok. Okay, jadi yang sekali ialah fun learning with children. Yang ni sepatutnya kami nak buat tapi disebabkan kesuntukan masa so kami tak sempat nak lakukan aktiviti ni bersama kanak-kanak. Jadi itu saja pengalaman kami. Sekian, terima kasih. Dah habis ke? Ada nak tambah Nuri? Mungkin apa dia? Sesi soal jawab mungkin adik-adik nak tanya dengan kakak-kakak ni. Boleh cikgu sesi soal jawab. Okey. Kalau adik-adik ada nak tanya soalan ni. So far adik-adik faham ke apa yang kami terangkan tadi? Senyum je tu faham Azurin? Bolehlah bagi respon sikit Azurin. Okay, boleh Azurin silakan. Ataupun nak bagi pandangan ke macam mana ke. Okay, silakan Azurin. Boleh tak akak terangkan pasal BIG tu? BID tu. Saya kurang faham. Okey. Berdasarkan pemahaman saya lah kan, BID ni merupakan ID utama dalam subjek tersebut dan soalan pencetus ID tu pula soalan-soalan yang akan dipertanyakan lah berdasarkan subjek tersebut. Itu dia.
Lepas tu kan, contoh kalau awak semua nak rujuk slide, Google Slide, boleh PM saya lah, nanti saya share. Tapi saya harap awak semua dapat tambah baik lah daripada apa yang kami dah siapkan ni. Saya percaya awak semua boleh buat lebih better lah daripada kami, apa yang kami hasilkan. So far ada lagi ke yang nak tanya? Kalau dah tak ada, kita boleh. Iklimat nak tanya? Ya. Tadi saya tengok akak-akak banyak berkolaborasi dengan orang luar negara macam Indonesia, New Zealand. Okay, saya nak tanya macam mana akak-akak boleh collab dengan orang luar negara tu? Memang ada connection ke? Ada kontak kawan kat sana ke macam mana? Okay, tu saja saya. Okey, macam ni, untuk cari rakan pembelajaran luar negara tu, ada yang mempunyai kenalan dengan rakan yang belajar dekat luar negara. Ada juga yang cari dekat Instagram. Dia chat dekat dalam Instagram. Ada juga mungkin yang cari dekat TikTok dan dia chat lah, dia dekat situ. Kan ada kadang-kadang kita search dekat Reels ke apa, ada jumpa pelajar tu dia belajar dekat luar negara. So kita approach dia, tanya berminat tak nak buat Google Meet sama-sama. Okay, macam itulah caranya. Okay, faham. Terima kasih. Ada lagi ke yang nak tanya? Kembali ke Puan Hana. Kalau tak ada, kita kembalikan kepada Puan Hana. Okey, terima kasih semua. Okey. Saya kira saya sambunglah Nurin. Sedikit saya nak buat penambahan berkaitan dengan big idea. Sebenarnya proses di peringkat awal itu bermula daripada pensyarah. Yang mana pensyarah di awal minggu, okey, dia akan menerangkan secara keseluruhan apa aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang 14 minggu ataupun 7 minggu dan seterusnya. Sebab tu di awal tu adanya penerangan bagi MK lah, maklumat khusus. Okey, berkaitan dengan jam interaksi, bilangan KDL dan sebagainya. Okey, ikut yang terkini lah. Okey, maklumat khusus yang terkini. Dan prosesnya pensyarah akan juga menerangkan berkaitan dengan yang namanya OPD itu tadi. Okey, dan untuk khususlah untuk adik-adik ni sebabnya preparation ni kita nak buat untuk you all punya subjek khusus tu adalah PKK 3393. Okey, saya memang ada bentangkan dengan you all dan sediakan di awalnya saya memang ada tunjukkan. Okey, kena kata you all masih ingat lah. Okey, saya akan tunjukkan sekarang inilah bentuknya OPD KPPB ni. Tapi pelaksanaannya apabila showcase itu nanti OPD ni akan dikongsikan pada anda. Ini bentuknya OPD itulah. Cuma untuk khusus kita ni sebab dia ada dua jenis kat situ, macam kakak bagi contoh itu adalah inter kan, inter subjek, tapi bagi kita PAKK 3393 tu kita stand alone dekat sini. Okey, guna borang yang sama juga yang namanya objek pembelajaran digital itu. Okey, KPPB. Okey, bermula di peringkat awal ini nampak nombor 1 ni adalah proses merungkai kursus anda. Maksudnya kursus kita lah. Apa-apa sajalah kursus kita merungkai. Okey, berdasarkan MK itu. Okey, maklumat khusus. Okey,
melalui pembahagiannya HPK ni di situ. Kemudian prosesnya merangkai dan merancang interdisiplin, seandainya kita dapat berjumpa lah ataupun membuat perkaitannya dengan subjek-subjek khusus-khusus yang lain, okey, di jabatan lain dan sebagainya. Kemudian kita jajarkan dengan OPD. OPD ini dah dalam bentuk Google Site yang kita sering kali guna setiap semester ni untuk meletakkan semua evidence pelaksanaan aktiviti itu di dalam OPD itu. Okey, Liaise itu Google Site. Okey, di sini adalah proses yang pertama. Okey, proses merungkai khusus. Okey, untuk PAKK 3393. Kemudian kita pergi kepada essential question ni macam kakak beritahu tadilah. Kemudian pergi kepada hasrat pembelajaran. Kemudian kita tak ada inter, maksudnya untuk khusus yang kedua ni tak adalah. Dan kemudian pergi pula kepada the big idea, yang mana itulah yang dijemakan dalam slide kakak tadi. Kita adalah big idea-nya apabila hujung semester itu, okey, semua pelajar tu akan dapat, okey, input segala maklumat ni yang berkaitan dengan big idea tersebut. Okey, inilah sampailah bawah ni. Okey, semua model-model yang kakak-kakak ada jelaskan dekat situ memang terkandung dalam OPD KPPB ini. Okey, dan evidence-nya semua berdasarkan MK di sini. Cuma yang ini adalah template lama sebab kita ada template baru sebenarnya, tapi tak sekarang ni untuk pelaksanaan semester inilah, semester 2 ini. Okey, kontennya masih sama, cuma ada perubahan sedikit yang memudahkan pensyarah lah untuk buat proses merungkainya di situ. Okey. Okey, itu sahaja saya rasa tambahan daripada saya. Cuma saya ada satu lagi kiranya macam pesanan lah untuk adik-adik, untuk semualah, kita lah semuanya, untuk remindkan balik sebenarnya berkaitan dengan KPPB ini. Kita pergi kepada term dekat situ adalah pembelajaran bermakna. So kita tujuan yang utama tu untuk memastikan semua apa input yang kita dapat itu akan menjadi sesuatu input maklumat yang bermakna untuk kita. Memandangkan kita lakilah, sebab kita di sini adalah seorang guru pelatih yang mana yang keluarnya akan menjadi seorang guru di sini. Okey, untuk pembentangan nanti pelajar-pelajar, adik junior lah, maksudnya jangan bimbang, nanti akan ada bimbingan lah daripada pensyarah. Okey, cuma walaupun kita adalah stand alone, kita ada jugalah melaksanakan program-program yang melibatkan model-model tersebut. Kita ubah suailah sedikit daripada contoh yang diberikan oleh kakak tu kepada aktiviti yang kita lakukan. Seperti perkongsian rakam pembelajaran yang kita buat dengan cikgu prasekolah di Kedah, kan ada kan? Itu adalah contohnya perkongsian rakam pembelajaran tersebut. Dan waktu pembentangan tu nanti anda kena kaitkan dengan model-model tu berserta dengan contohnya. Contohnya apa? Maksudnya contoh adalah aktiviti pelaksanaan kita dalam aktiviti tutorial ataupun dalam aktiviti pembelajaran ataupun aktiviti lain-lain. Itu semua tu yang terkandung dalam MK kita lah. Okay, khusus maklumat khusus kita dekat situ. Okey, perlu ada perkaitannya model tersebut dengan pelaksanaannya. Okey, sama macam kakak buat lah. Ada pelaksanaannya mengikut MK. Sebab tu di awalnya kakak menunjukkan evidence daripada topik-topik dalam MK. Okey, betul tak AB?
Betul. Okey. Itu nampakkan proses dia. Okey, secara keseluruhan. Okey, saya rasa itu sajalah sebab kita punya masa pun dah makan masa sejam juga. Cuma saya nak di akhirnya saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak sebenarnya atas sharing yang saya rasa terharu juga sebab sekali dengan slide dan macam-macam lah sebenarnya, dan saya juga sebenarnya belajar sesuatu daripada you all semua. Bukan kata Syara ni tak belajar, tapi saya pun belajar sesuatu lah yang baru, maksudnya sharing yang macam mana Iwana ceritakan dan sebagainya. Okay. Yang di tahap extinction, maksudnya memang betul-betul mencapai tahap extinction tu di mana sharing itu diberikan kepada pelajar luar negara. Dan salah satu yang kita nak usahakan sekarang ni, insyaAllah kita mungkin kita akan sharekan video ini dalam YouTube, okay, untuk mencapai tahap extinction itulah, okay, supaya ilmu tu dapat disebar luas. Okey. Terima kasih dan syabas okey pada kakak-kakak. Okey. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ni memberi manfaat lah kepada kita semua. Kemudian kepada adik-adik, jadinya semoga berjaya untuk pembentangan showcase. Okey, dan saya akhirilah kita punya sesi malam ini dengan tasbih kiswara dan surah Al-As. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Okey, selamat malam semuanya. Selamat berehat. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.